Dua sebab ni je kita ada masalah kewangan. Kalau tuan-puan tahu, tuan-puan kena tengok video ni sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan yang akan datang. Sebenarnya ada dua sebab je kita ada masalah kewangan. Yang pertama adalah kita tak tahu macam mana cara nak buat saving. Bila mana kita tak tahu macam mana cara nak buat saving, tentunya kita memang tak akan ada simpanan. Jadi bila mana kita tiada simpanan, auto akan datang masalah yang kedua, iaitu berhutang. Berhutang untuk dapatkan apa yang kita nak. Berhutang lagi dan lagi. Dan dengan cara ni lah masalah kewangan kita akan jadi lebih besar dan tak akan selesai. Nampak kan asbab daripada kita tiada simpanan, kita akan ada masalah kewangan. Tuan-puan, kalau tuan-puan memang tak boleh simpan dalam bentuk duit, simpanlah dalam bentuk emas. Alihkan simpanan tuan-puan kepada bentuk emas. Macam saya tuan-puan, saya memang tak boleh simpan dalam bentuk duit, asyik terguna je. Sebab itulah saya alihkan simpanan saya kepada bentuk emas. Alhamdulillah tuan-puan, berkesan dan saya konsisten sampai sekarang. Kalau tuan-puan memang tak boleh simpan dalam bentuk duit, cuba alihkan kepada bentuk emas pula melalui akaun emas gap yang kita boleh simpan minimum serendah RM100 dan ke atas. Jadi kalau tuan-puan nak saya bantu, boleh kontak saja nombor di bio saya untuk saya bantu simpanan emas tuan-puan. So, nombor 1, cek komen, jangan lupa follow.